Baru ini berlaku orang jual barangan tapi dia guna istilah infak untuk jual barangan dia. Berlaku benda pelik-pelik zaman sekarang ni. Dia jual barangan, saya jual katalah coconut shake lah kata. Coconut shake dengan satu bun, satu roti burger lah. Harganya RM30. Coconut shake dengan burger harga RM30. Saya nak jual. Niat saya bisnes. Kemudian ketika nak jual itu, orang pun datanglah. Oh, coconut shake dengan burger. Oh, RM30. Murah. Beratur. Dan saya pun buat live. Teknologi. Okey. Ada siapa nak infak? Artinya dalam bahasa yang mudah, orang ni yang beratur nak beli, tapi saya tak nak jual lagi. Kalau ada yang mengikuti cara live ini, yang dia nak beli apa yang saya jual, dia bayar duit, tapi dia hadiahkan pada orang yang beratur, yang nak beli. Maka dengan cara demikian, yang beratur ni tak payah bayar, sebab ada orang tolong bayar untuk dia. Bayar melalui internet. Jadi boleh, ada cara dia. Dia bayar. Oh, Alhamdulillah, ada rezeki. Cik, dua boleh. Dua telah dibayar. Tuan boleh ambil dua. Okey. Nak berapa? 3. Okey, ada siapa boleh infak? Artinya bayar untuk dia. Kemudian dah masuk duit tu. Oh, ada rezeki. Dah dibayar 3 ini telah dibayar. Okey, you ambil 3. Ada rezeki. Okey, siapa lagi? Tapi dia guna kalimat infak. Padahal dia buat bisnes. Sebab itu para mufti yang dah jawab, termasuk mufti Pulau Pinang, mereka menganggap interaksi macam itu tidak bersih. Bisnes yang tidak bersih. Sebab kalau kalimat infak digunakan, dia bukan bisnes lagi. Dia macam sedekah lah. Tapi dia guna itu untuk bisnes, untuk keuntungan dia. Jadi menggunakan kalimat agama untuk keuntungan diri, itu tidak cantik. Jadi Mufti Pulau Pinang mengatakan ini tidak elok lah, interaksi yang macam itu. Nak bisnes lah. Jadi tak payah buat apa-apa. Okey, harga 30, saya jual, saya beli. Kan cantik, itu caranya betul. Ini tidak. Siapa nak infak? Macam merangsang orang untuk bayar ke internet atas nama infak dan masuk ke kita dapat untung. Cuma barangan itu kita beri pada orang lain. Tapi untung kita dapat dengan menggunakan kalimat infak. Tak begitu bersih lah. Interaksi bisnes macam itu.